Dia ni jadi jutawan dengan hanya jual sekeping gambar. Ini Zoe Roth. Pada tahun 2005, umur dia baru 4 tahun. Dekat rumah dia ada satu latihan kebakaran. Tengah syok Zoe tengok latihan tu, bapak dia nak ambil gambar. Zoe, smile please. Lepas tu bapak dia hantar gambar Zoe ini masuk pertandingan dekat majalah. Siapa sangka gambar itu menang. Muka Zoe masuk majalah. Tiba-tiba muka Zoe banyak dalam internet. Orang ambil gambar dia jadikan memes. Orang panggil dia Disaster Girl. Zoe jadi famous. Pada tahun 2021, Zoe dapat satu email. Ada orang nak beli gambar Disaster Girl dia sebagai NFT. Jadi Zoe jual gambar NFT itu dengan harga sekitar $475,000 Amerika. Wah, saya sudah jadi orang kaya. Saya mesti tukar saya teh jalan. Ini macam jalan. Zoe guna duit tu untuk tampung kos dia sambung belajar. Kalau korang dapat duit tu, korang nak buat apa?